3 kereta, gaji 1,500 kau boleh dapat pinjaman penuh tanpa muka, kosong zero deposit. Yang ini siapa yang bergaji 1,500, kalau kau nak dapatkan pinjaman penuh, ni antara 3 kereta yang layak untuk korang. Jom, yang make sure nama clear tau. Kalau nak buat full loan ni make sure nama clear. Tak ada lesen, insya-Allah boleh usaha lagi, okey? Mari. Okay, first Beza tahun 2022. Ini adalah Beza 1.0G. Bulanan dalam 400 sahaja kalau masuk loan bank, okay? Ikat 9 tahun. Yang ini siapa yang gaji 1,500, insyaAllah senang dapat loan. Yang ini memang minyak jimat. Boleh pakai kereta keluarga sebab dalam dia pun agak besar. Android player pun dah ada, guys. Yang ini memang daripada owner lama dah siap pasang lah. Yang kedua, Iris. Yang ini bulanan dia lagi rendah, dalam 350 sahaja. Full loan, kosong deposit. Yang ini pun sama juga. Kalau nak mana gaji 1,500, boleh cuba apply. Design cantik, tahun 2022, kereta executive. Okay, kalau yang ni pula dapat jajan, tu dia. Dashcam dah siap pasang daripada owner lama pula dah. Kereta ni pula kalau kau nak bagi kat bini atau anak-anak nak pergi sama belajar ke, pergi ambil anak sekolah ke, layak sebab kereta jimat minyak, kecil, senang nak parking. Yang ketiga, Persona Lipas, guys. Yang ni model baru 2021 punya. Yang ini siapa buat full loan bulanan lebih kurang 470, 480. Loan dengan bank ikat 9 tahun, okey? Kalau tengok yang ini adalah premium spec, cantik, kemas. Masih lagi semua masih original. Yang ni tak dapat apa-apa jajan pun daripada owner lama sebab semua fully standard. Untuk model ni dia lebih besar, lebih selesa kalau nak bawa kereta keluarga, nak pakai long distance pun sangat-sangat sedap sebab handling kereta-kereta Proton memang terbaik. So kalau kau ada berminat dengan kereta-kereta yang ada dalam list tadi tu, cepat kontak dengan saya, isi borang biru dekat bawah ni. Nanti kita sembang-sembang, kita chat-chat. Okay, so kalau kau nak cari kereta terpakai yang terbaik, jangan risau, ada 3 tahun waranti, penghantaran seluruh Semenanjung, submission semua secara percuma. Okay, insyaAllah. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum guys. Bye.